Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wal musyir Allah taala wa nafa'ana bi ulumihima wa barakatina fi darini amin. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad akan zikra. Mana zikir itu pengingat, itu Al-Quran. Pakai kepada Allah Taala Al-Quran kepada Nabi kita itu bayina supaya engkau menjelaskan linnasi bagi manusia makan barang nuzila ilaihim yang diturunkan akan barang kepada mereka. Ini adalah bara'ah istilah dalam mantik. Tersebut sesuatu pada awal yang dikendaki adalah mutarjuman pada antu uyuk. Menyambak buku habis tu ulun. Kurang rekom bab buku. Menyambak video cuplikan. Menyambak buku pun. Buku dah awal dia. Kalau saya kata halamannya pulan, halaman dia pulin ni. Daftar isi, daftar pustaka. Ya benar. Yang awal sebut lah. Pertama dengan lahir faedah ini. Guna pegah masalah Al-Quran yang pertama. Pakan man lam masalah Quran yang sebut ini supaya menjadi petunjuk untuk bagi manusia dan menjelaskan bagi manusia akan apa yang telah diturunkan oleh Allah Taala. Itu bayana lin-nasi supaya menjelaskan bagi manusia, akan bagi orang Islam. Al-Qurannya kebetulan ke orang Islam. Tapi adalah kepada seluruh alam Al-Quran. Hudan lin-nasi, petunjuk bagi manusia. Ya benar. Ni lagi kan hana kita mau Umar dapat Islam. Mak Furah bagi dah Umar, ketua ada ke? Tak bang Islam. Ya tak kau tak top pintu Sayyidina Umar. Dek. Jangan. Bau Umar ya kena. Bila kau tu. Habis dia bau Umar. Bau Umar, Sayyidina Umar ada kerja. Su dapat ke. Bahkan tu guru kuno kau dengar. Buk terdepan. Tiban, kena ada ke. Hanapu bang. Hanapu. Sedang ke buat kau ke. Jit lun buka pintu. Dia buka pintu. Pas kena jak Sayyidina Umar ke dengar buat pintu. Tengah baca surat Taha oleh adik ke. Tak? Dia dengar kan. Indah tak kau syairnya yang baca. Indah tak syair yang betul ke si Muhammad. Tapi dengar syair. Lagi yo. Maka buka pintu, menurut buka pintu. Gebedah lah kau ke gebedah Sayyidina Umar dan putra Pak Jarrah ke. Ini adalah Al-Quran. Tahu kalau syair nasihat, no kan syairnya Al-Quran no. Tahu kalau orang munajis, hanjit nemat ke berah. Ini adalah kitab yang suci. Sama ikut. Pam kita tampal oleh Sayyidina Umar ada ke. Gerebung berubah. Bedahlah kau ada ke tang ke subat talak. Gerebung tak ada yang kah. Bedah nan tu biar Sayyidina Umar hana mengat perasaan ke. Indah tak yang baca syair oleh ada ulun. Jak Sayyidina Umar ke dia Nabi Muhammad. Jak terus ke dia suruh dapat mun Sayyidina Umar gerbab. Dia lu sahabat tu. Ya Rasul putra si Umar kajak kena. Bina sahabat saya gentar tak dengar Sayyidina Umar. Sudahlah Abu Bakar dan kawan. Wahai sahabat, baik ya kata. Banyak Sayyidina Umar ijak gagot yang akan tarunding janji. Namunnya Sayyidina Umar, ke Sayyidina si Umar ijak beruk nyampat parang kata dia. Lebih semangat oleh Abu Bakar. Dan sahabat, jut ramai-ramai madum dalam ah. Surah ke Sayyidina Umar, nanti dia berhur ke. Tok kodeh kita tok pintu bum. Umar hana lembut-lembut dulu. Muhammad. Betul. Buka kena Nabi. Buka pintu. Ya Nabi. Muhammad. Kejak sahabat. Buka pintu. Bedahlah. Sayyidina Hamzah. Atau buka pintu oleh Sayyidina Hamzah. Tambang Umar dalam. Krum ketegom. Berak ke dapat buat bintik. Tarik pudung oleh Sayyidina Hamzah. Kepuduk pada Sayyidina Umar. Ini kah orangnya Umar kajak god kena. Ipat jamuan. Ipat makanan kamu siapkan. Kopi gaya kena Umar. Menyokah kajak kena Umar kat minta lawan. Nya Umar KDP tengah rumah Umar. Habis ke? Balik Sayyidina Hamzah. Kenatan agak belum ke dalam. Kun le nomor putra lekah. Pinah parang-parang lekat. Kunuk jak kena long kon kuat minta pakai dengan wakah. Kun nak tumai dengan Muhammad. Tok kedeh. Jak Sayyidina Umar. Dia mengucap. Ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas dengar oleh sahabat saya gerai takbir sahabat menduk Allah Akbar.
Kenapa kau doa sabi-sabi nak? Ya Allah, Nabi ya Allah dan ku ya Allah, paman long ya Allah bertamang Islam Abu Talib. Nabi ya Allah dan ku paman long Abu Jahal dengan Abu Lahab bertamang Islam. Punya anak orang ya Allah, Sayyidina Umar ya Allah bertamang Islam. Memang doa oleh Allah Taala letun kemudian, letun bertamang oleh Allah Taala. Tamanglah Sayyidina Umar kepada Islam. Takbir urungnya, takbir Ali, takbir Sayyidina Hamzah. Ali kena dalam, Hamzah kena dalam, alian Sayyidina Umar kena dalam. Kapai keraju dalam urungnya. Ya, Rasulullah kena dalam. So dalamnya. Perti-perti urung yang kerak-kerak kena belum. Muhammad, yang tamang Islam Muhammad saya, agar ada long dibaca Al-Quran. Ternyata Islamnya Sayyidina Umar dengan berkat gedenya ada lagi baca surat Al-Taha. Bodoh Sayyidina Umar, Kedin lah sahabat urung rono. Bodoh yang Sayyidina Umar, gejak ke dia bak Mekah. Pegat pengumuman. Hai Quraisy, belum orangnya kalau Islam, long tambang Islam. So, nak bengih kata, no prehlong tengah posip lu. Cepat pedeng juga. Maka Sayyidina Umar tambang Islam. So, sanyan ke dakwahnya Rasulullah kan li secara sembunyi-sembunyi. Namun terang-terangan. Nanya Sayyidina Umar sebagai. Berapa faedah? Tambang Islam Sayyidina Umar yang adalah dengan berkat Al-Quran. Maka menjelaskan bagi manusia akan barang telah diturunkan. Dan Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi manusia, kan bagi orang Islam. Adalah baginya manusia. Mukadimah baik tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca kitab ini, aku tanya. Dan aku mulai mengarang kitab ini dengan nama Allah Ta'ala. Sebut ini adalah ismi, namun yang genakilah musamma itu zat Allah Ta'ala. Dengan berkat zat Allah Ta'ala, yang mana zat Allah Ta'ala tersebut adalah ada sifat itu Rahman dan Rahim. Sekarang kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kajamun ju. Pakon ikut Al-Quran, iktidak bil kitabil aziz. Anda tidak pegah halir ni. Berberiak kaurunnya. Alhamdulillahilladzi hamdan wafiqan li ni'amihi. Bermula segala puji itu sabit ke musa' milik Allah Ta'ala. Akan sebagai puji hamdan, akan sebagai puji muwafiqan yang mencukupi. Menambahkan adapun yang sebanding li ni'amihi bagi nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji Allah Ta'ala sesuai dengan nikmat Allah Ta'ala. Nya le gebi nikmat Allah Ta'ala, le tak puji Allah Ta'ala. Oh, nak le nikmat tak puji si. Mukafiat lagi yang mencukupi limadhihi bagi menambahnya nikmat. Allah Ta'ala le gebi nikmat ditambah-tambah le oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mencukupkan bagi menambahnya nikmat. Dengan berkat puja nikmat saknyo dicukupi oleh Allah dan ditambah-tambah oleh Allah. Yang surah yang tambah BO. Atas tasawuf kena menanam berah, tahu kena BO. Yang antara surah haji. Sedangkan syarah uyuk baca. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan bermula sejahtera dan salam bersabit di atas penghulu kita. So, itu Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarga yang Nabi, wa sahbih dan sahabat yang Nabi, wa junudih dan tenteranya Nabi. Nanti dah berah dia, keban tenteranya Nabi. Aku syarah lebih. Yang mata nanti tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu alhamdulillah. Bermula alhamdulillah sampai habis. Iftataha. Telah membuka tungku dengannya alhamdulillah. Pakan rahimallahu ta'ala kitabihi. Rahimallahu ta'ala kitabnya tungku dengan bismillah. Alhamdulillah. Bihadhil siyarah dengan ini siyarah. Lianha karena sesungguhnya ini siyarah. Afdalul muhammidi itu sebaik-baik yang dipujikan. 16 dah. Mana? Jangan lahirkan. Cuba pedang ni. Ada? Tanya. Pedang lahirkan. Bahkan cuma di nungku musanih nak puja Allah Ta'ala dengan serat alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi. Kerana yang serat lafaz puja. Kerana Allah nak doa. Doa Nabi awal alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Mana kau beda serat nungku? Atau alhamdulillah hamdan dengan alhamdulillah hati. Ada buku lagi surah bukan maksirat. Dalam baru maksirat. Harga pun yang pentinglah makna je sesuai dengan maksud daripada hadis. Ya benar. Sekarang
Liannaha afdalul muhammidi kama warada sebenarnya dalam hadis wahiyya dan rumladia muktabisatun itu yang diambilkan sumber. Hadis sumber alhamdulillah hamdan wa fi'nah yang kecuali hadis Nabi. Itu hadis Nabi min qaulihi sallallahu alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ma huwa yukafi'u mazida. Doa dia lah yang hadis Nabi ya. Maka hendak buku nyo makna ji atranyo alhamdulillah sampai madidah sama dengan makna alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi. Jadi kamu di phone dah berusaha ya? Jadi kamu di phone dah berusaha. Puluh kena. Amna ji lima jadi saling ada kaitannya. Wakal ghairal musannifi dan sungguh selain ghairul musannifi selainnya tunggu musannif al hadis akan hadis. Terkadang hukum musannif selain hukum musannif nasid gunakan hadis. Ba'du taghairi sebagian yang merubahkan wahwa dan dia muqtafarun fil iktibas dimaafkan pada iktibas. Jadi hanya sesuai saya lafaz bagi atas hayub yang dipemanfaat fil iktibas pada cok dalil. Lagi ke pemengah bare, pak ke pemengah bare, ba bit maju kita faru fi manutun wala yuktafaru fi coba kaedah barang yang dipemah pada nahu hana dipemah pada barang dipemah pada bit barang hana dipemah pada nahu. Maka bit ni kan gepantuk kan gebersuai lagi kitab Nazam Khamsatul Mutun. Qalu bermula perkataannya muwafiqan li na'amihi maksudnya mukabilan berbetulan sesuai. Laha bagi Nabi Haisu dengan sekira yakunu adalah ia bikadriha itu dengan kadarnya. Dengan sekira adalah puji itu sabit dengan kadarnya nikmat. Fala tataka'u ni'matun maka tidak terputuslah nikmat illa mukabilatan maka tidak pastilah pun jatuhlah nikmat sesuai illa mukabilatan kecuali dengan berbetulan bihadzal hamdi dengan sesuai dengan ini pujian. Ya menangkah wahada dan di atas ala sabilil mubalaghah ini di atas sabilil mubalaghah jangan mubalaghah bihisu dengan sekira ma tarjahu akan barang yang kau harapkan akannya barang ya jangan wa ila dan jika bukan maknanya adalah sabilil mubalaghah sampai habis fakulu maka bermula tiap-tiap nikmat tahtaju itu membutuhkan bagi yang dipuji mustaqalli dan mustaqali lagi yang sedikit. Jadi soal mereka kata mana kaka berarti le nikmat nit puja. Kemudian ni makna je. Wa qawlu mukafiyan. Makna mukafiyan lil madidi adalah mumasilan itu bersamaan. Mumasilan lah contoh-contoh. Jadi contoh-contoh. Jadi dikna tak puja, dikna contoh, dikna nikmat, dikna puja. Dah. Wa musawiyan lahu dan bersamaanlah baginya. Ya benar. Nampak? Wal madid dan bermula madid lah masdar mimi. Min zadallahu ni'mi. Maksudnya daripada menambahkan akannya nikmat oleh Allah Ta'ala. Menambahkan akannya seorang oleh Allah Ta'ala daripada nikmat Allah Ta'ala. Ya benar maksudnya. Yang ada percaya ya. Ala Muhammadin. Di atas Nabi Muhammad. Finis katin. Pada nisrah ala Sayyidina Muhammadin. Ada dalam kitab lain keperahlah ala Sayyidina Muhammadin. Ala Muhammadin. Ino keperat dalam matan ala Muhammadin. Ya? Lagi lain keperat dengan ala Sayyidina Muhammadin. Wa alaiha dan di atasnya ala Sayyidina. Fa'atafu maka diatafkan alihi keluarga yang Nabi. Wa ma ba'dah tu sahabat ala Sayyidina di atas Sayyidina. La ala Muhammadin enggak kan Nabi Muhammad apalah ala Sayyidi enggak. Maka wa ala alihi maksudnya apa? Wa ala Sayyidi alihi. Nah, benar. Sahabat juga penghulu. 5 bagi barang yalzimu alaihi minal ibdal Muhammadin yang lazimlah daripada menggantikan Muhammadin wa ma atafa alaihi dan barang diatafkan di atasnya min sayyidin daripada sayyidin wa fi nafsil amri dan bermula daripada nafsul amri Muhammadun fakat. Maka pada nafsul amri pada sesuai dengan kenyataan adalah yang Nabi lafaz Muhammadin.
Wal muradu bi junudihi, dan bermula maksud dengan tenteranya Nabi. Itu kuluman, tiap-tiap simar ya'inu yang menolong ia ala din di atas agama, bil qital dengan berperang fi sabilillah, atau bi takril ilmi, ataupun dengan menguraikan ilmu. So man tentera Nabi, orang perang dengan Nabi, ataupun orang menguraikan ilmu para ulama. Wa dhabatihi, dan memutuskannya, menuliskannya. Wa dhibatihi, dan menulisnya ilmu. Atau bi ta'mirihi, ataupun memakmurkan masjid. Orang pemakmur masjid, bangun masjid, wakan sebagainya lah tentera Nabi. Atau bighairi zalik min isrihi, daripada masanya Nabi ila akhir zaman, hingga akhir zaman. Inilah tentera-tentera Nabi, orang tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dah, itulah dengan tentera. Qalu hada, kana menolak hada ma galabi akan matale. Hada ma istadat. Kah akan ini. Oh, mujid. Hada kumtada, bermula ini ma itu barang istadat. Makna istadat yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ilahi kepadanya hajatun, oleh orang yang berhajat. Raghibina, yang gemar mereka, menjadi sifat fi takmilihi, pada menyempurnakan tafsir Al-Quranul Karim alladhi alfahu. Mana ulfah, lembut. Yang tinggalkan al-imamul alamah, oleh imam al-alamah, itu al-muhakkik, lagi muhakkik kan, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Wa tatimmimu, dan menyempurnakan ma akan barang fatathu, yang luput akan olehnya syekh akannya barang, huwa bermula dia min awali suratil Baqarah, daripada awal surah Al-Baqarah ila akhir Isra, hingga akhir surah Al-Isra. Tadi Syekh Jalaluddin Al-Mahali yang karang karang kitab tafsirnya daripada awal surah Al-Baqarah hingga surah Isra. Al-Fatihah hana karang, hana disebut. Bahkan hana disebut, hana tafsir daripada surah Al-Baqarah oleh Al-Mahali, kerana menghormati daripada Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti sekarang daripada surah Al-Kahfi hingga surah An-Nas. Man Al-Fatihah sahid urung lain. Nak pegah murid tu, nak pegah gayan sid. Maka hana sekarang. Kerana menghormati daripada guraya ni. Enggak guraya pun hana sabah masa damun dua gemudip. Bita timmatin, dengan menyempurnakan ala nadhmihi, di atas nadamnya, pola-polanya, urutan-urutannya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Min zikrin ma, daripada menyebutkan barang, yafhimu bi, yang dipahamkan bi dengan barang, kalam Allah, akan kalam Allah Ta'ala. Jadi dinazamkan supaya mufhum urung dalam ilmu tafsir. Wal i'timadi, dan berpegang ala arjihil aqwal, di atas sekuat-kuat pendapat. Nasid lanjut ke karang kitabnya, genlah gecok di atas berapa pendapat kuat lagi bahaya aku bersa. 80 buah tafsir nombor 4 kan? Ya, 80 buah tafsir nombor 4. Terbagianlah 20 buah yang banyakkan ginakal kan. Cuma hana ge boleh gemangkul dalam kitabnya, dalam mangkul kat ajih. Pakon supaya huwin ani tadwili ya, waraswi, supaya sunyi daripada panjang lebar kitabnya. Karena sesuai dengan mukadimah, kitabnya adalah sebagai kitab yang ringkas. Wa i'rabi, dan i'rab ma yahtaju akan barang yang membutuhkan ilahi kepada i'rab. Nah, i'rab CBO kitabnya untuk wa tambihi, dan tambih. Apa hana tambih dalam kitabnya? Hana tambih dong sebagai pengingatan. Ala qiraatil mukhtalafah, di atas bacaan yang bersalahan, al-masyhurati, yang masyhur, ala wajhil latifin, di atas wajah yang pendek. Nah, nak buat tambih sikit. Tambihnya bacaan nak pegat ya, nak pegat dengan ta. Jadi mukhalafah antara bacaan. Ya, benar. Wa ta'biri, dan ta'bir ibarah. Ibarah kita meno. Ibarah kita mudih. Yang nak sebut sino, tapi lah dia tu wajhil latifin. Wajizin, dan jelas, menjelaskan, kejelaskan tu. Wa tarkin tadwili, dan meninggalkan tadwil, mempanjang-panjang. Pakal bizikrin aqwalin, dengan menyebut aqwal. Ghairi mardiyatin, yang tiada diridakan. Hari hana sebut le, nya pendapat no syahad. Pendapatnya pula pendapatnya hana diridakan, hana sebut le no. Ya, benar. Pakal supaya baik panjang kitab. Nampak ah? Bila boleh anduk tafsir Khazin.
Tafsir ilmu untuk memperlihatkannya. Wa agharibi, dan ibarat-ibarat. Hendak nakalkan ni si kena. Kah. Huwa bermula dengan ibarat yang takdir huwa dan mahluha itu tempatnya ibarat kitabul arabiyati itu kitab Arabia. Ha? Itu tempatnya kitabil Arabiyah, kitab yang Arab-Arab. Ya benar. Nah, boleh yang irab-irab meno. Irab mana ada baca-baca sarai dan sebagainya. Wallahu dan Allah dan akan Allah Taala awal dahulukan maf'ul ikhtisas. As'alu nafa, aku meminta akan manfaat bihi dengannya kitab di dunia, dalam dunia, wal akhirah yang Nabi sebut wahsin, dan membagusnya Allah Taala jazaan akan balasan alaihi di atasnya kitab fil ikabi pada ikabku bimannihi dengan karunia-Nya Allah Taala wa karami dan kemuliaannya Allah Taala. Ya benar. Aku syarah lebih. Kalau hada adalah yang sesuatu yang dalam din hukum sanih, maka itu kata rim bajak lo. Maka sebab ilmu balaghah dia kan hadalah sesuatu yang nak dalam din hukum sanih. Kalau tulis yang hada, yang hada putra, hada ma istaddat ilaihi hajatun raghibina fi takmil, sampai habis kalau tulis yang bertenai oleh hukum sanih. Kan hada yang adalah atau apanya nak. Apa? Hada sesuatu yang nak dalam din hukum sanih. Hadza fi mandilah amma ba'du. Jadi hadza ini adalah bergantung daripada amma ba'du. Tak sama sit wa bi mandalin aidan. Dengan mandilah aidan fi anna kalla, pada maksudnya tiap keduanya, amma ba'du dan aidan minhuma daripada keduanya iktizabun masy'ubun. Itulah iktizab masy'ub. Tak dengan bitakhlis, dengan bersihkan, menguraikan. Lianal kalam masani, kan maksudnya kalam yang kedua, wa huwa maksud yang terputus daripada kalam yang pertama. Tadi dan kun hadza sama asal dengan aidan, sama asal dengan ba'du. Putra makna di intikalu anil aslubin ila asbil akhar. Berpindah daripada sabab salab kepada sabab yang lain. Hari silap lain kali lekau sebut mana putra? Basmalah, hamdalah, salah dan salam. Wa hadza, maka bermula ini dia. Ini adalah yang sama dalam mabadi siplo, iaitu samarahnya daripada ilmu. Hadza, maka bermula ini juga ma istaddat sampai ukur untuk tersebut. Jadi hadza ini adalah guna fusul khitab, guna perbezaan antara ada likut dengan ukur. Yang faedah datangkan dengan hadza, aidan dan dengan amma ba'du. Dah, daripada kalam yang pertama. Wa huwa dan bermula dia huwa dari khitbah. Lakin akan dapat fi padanya lah nau'on, itu bercabang-cabang, munasabah min haisu sebab ta'lif, daripada sebabnya ta'lif. Ya lagi ya. Kan tak boleh takun dia tu. Ma'istadat. Maksud daripada ma'istadat adalah ma mawaqi'ah, barang yang sesuai. Bila kan? Baik tengok sampai dia berah. Siap balap boleh dia yang logo lain, ada tengok dah. Ma adalah mawaqi'ah, sesuai dengan kondisi. Maka tak ada dia no. Nah, sesuai dengan kondisi tabel kitabnya, sesuai. Dia fardu kifayah buat. Dia tak cakap dengan lain. Tak, fardu kifayah buat. Ya, alhamdulillah, agak fardu in. Ana sadua kata mat. Kata mulai heput. Maka sesuai sebanding atranya dengan atraje. Ya, benar. Manaku kan kurikulum, memang kan kurikulum. Kata mak kurikulum dia mandum. Dia kata tadi lafaz tu nyakun si Joni sibak rekod ni mando ka selesai. Ya kan? Sibak rekod ni ka selesai dia, maka sambung dia yuk cok berkat pada sana. Nyo kan harap ke tamat. Lepas bersah, nyo berharap ke tamat. Cok ke berkat tagai. Ya, mina boleh tamat. Ni tinggal ino, tak kala tengok. Tidak lah hal ini tamat balik. Baik hat. Dah, ma mawaqi'ah. Ala makna nyo baik ibu makna dia seorang dia kot. Yo, ma kena. Jalan ke buah waqi'ah betul. Tafsir eu dia. Ma waqi'ah ala ma'ani, tak ada semakna. Jadi malah sesuai dengan makna. Pat zihnihi, makna yang zihinnya dengku musanih. Sama seperti barang huwa mukhtar, burung dari itu yang dipilihkan minal ihtimalat, daripada segala yang ihtimal. Mukadimah dan mukadimah. Wa abara dan ibarah bistad wa ubira yo. Wa ubira
dan diibarahkan akan hukum musanna bi istiddad dengan istiddad duna da'at akan keadaan da'at. Maka nak berat dengan ma istiddad dekat ma da'at lagi dalam ahli dia. Dalam ahli sekarang kitabnya adalah la ragibina bagi orang yang gemar ma da'at barang yang disuruhkan li hajatin bagi hajat. Yang ini. Pakai nak buat dengan ma da'at. Pakai nak buatlah dengan ma istiddad. Anda kat mana? Kalau kita tak buat, tengok ahli biuk. Tak ingatnya biuk. Tak pegah kena hana bosan gop ke mana. Ya benar. Nampak ke mana? Maka haji boleh baca kitab dan boleh buat ke mana. Baik bosan gop. Dan beringat-ingat, baik buat matang. Kalau dia main da'at ke berat. Isyaratun itu isyarah ila kepada anna hajatun sesungguhnya hajat mereka balagat yang telah sampai haddu darurah oleh had darurah. Karena maksud da'at adalah rohnya hajat kepada darurah. Li mazidin ihtiyajihim bagi yang ditambahkan ihtiyajihim kebutuhan mereka ila hadza takmilah kepada ini menyempurnakan. Bila kan surah yang kurang yuk, kata orang lah balagat haddu darurah membutuhkan kau. Ulam jamun Wahabi langit iat tu. Mana aja tu tafsir, ayat tu lah Wahabi. Maka kan betul nyo ke kepegalah dengan ma da'at barang yang diserukan isyarah kepada bawah hajat mereka sampailah had darurah. Katuh betul-betul mudarat. Maka wujud tu ilmu tafsir. Wadhalika dan berumah demikian anna tafsirah sungguhnya tafsir nisfu sani itu setengah yang kedua kat ihtawa sungguh mencakupi ala makna al-aziz di atas makna yang mulia. Ini lagi yang tafsir yang kedua daripada Syekh Jalal Mahali sesuai dengan Syekh Jalal As-Sayuti. Dalam mencukup dengan makna. Maka dia dah buat kitabnya seolah-olah sidra pengarang kedua. Bahasa ke pakai sama, cara ke atur pola sama, cara gaya istimbat sama, mandum sama ada. Ya, lagi yang. Ya. Padahal pertama maksud ar-raghibina, orang yang gemar. Pertama maksudnya ar-raghibina, maksudnya muhibbina, itu orang mencintai. Wal muridina dan orang yang mengesudkan. Kita kemilih hadal kitab bagi memperkenalkan ini kitab bita'lifi dengan mengarang. Jadi nak jauh dengan lelaki, wahai tungku mahal. Tu karang dia nu sambung ke dia atan ku Jalaluddin As-Suyuti. Ya betul. So yang lelaki muhibbin urung-urung buat sih. Maka ke karang lah gian. Yang tujuan. Ya. Alian Fatman ke karang fi tafsir Al-Quran. Nabi mana? Pak nu Nabi no. Pak lamatan hana. Oh no. Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Al-muradu minhu dan bermula maksud daripada lah ma ya'immu ta'wilu. Itu barang yang mengumumkan oleh ta'wil. Jadi makna tafsir Al-Quran lah umum betul. Na tama inan ta'wil, na tama inan tafwid. Dan cara memaknakan makna lah dua. Itu tafsir. Makna tafsir adalah fasara, menjelaskan. Maka tafsir kali dua, makna daripada takwil dipaling daripada makna asal, tafwid diserahkan hana gebuh mana. Wal farqu bainahuma dan bermula perbedaan antara keduanya ada tafsir apa maksudnya tafsir huwa bermula wadhihul kalam itu menjelaskannya lil kalam bagi kalam Allah Taala dan ataupun Rasulullah. Jadi makna tafsir menjelaskan firman Allah dan hadis Nabi. Au asar ataupun asar sahabat atau qawaidil adabiyah al-qiliyah. Adapun kaedah adabiyah al-qiliyah yang dimangsakan kepada adabiyah al-qiliyah. Wa ma ta'wil. Adapun bermula ta'wil fa maka bermula dia ta'wil ayakunal kalamu bahwa adalah kalam muhtamalat itu yang diihtimalkan, yang memungkinkan. Lima ani bagi dua makna. Fatak siru maka pendek je tu. Maka pendeknya makna ala ba'dihha adalah sebahagiannya kama fi seperti barang wa yabqa wajhu rabbika. Pertama makna ta'wil. Ta'wil lah gepu paling. Ta'wil lah gepu paling makna ni.
Ya. Dia paling bawa kalamnya lah mungkin. Mungkin menua makna, mungkin Allah bagi makna. Lagi contoh je putra. Wa yabqa wajhi rabbika. Dan kekallah wajah Tuhan kau. Mana wajhi dalam ayat tersebut adalah takwil para ulama. Kan wajah muka lagi tengok. Terakhir itu zat. Itim dua makna nan, itim wajah, namun kan wajah kita tengok. Kan wajah rona Allah asyik. Pada pegang tu, mu wajah Allah kau. Kan dua makna nan. Jadi kan wajah kita tengok. Nak pegang tu Allah Taala na wajah, kamu faham lah mu tengok. Kamu sarak di lafaz. Jadi makna wajah ini adalah itu zat Allah Taala. Nah, pegang wajah, namun kan wajah tengok. Yang bahasa sambang kita tengok tak. Emu agak lagi yang tu. Kah? Yang benar ni. Wal Qur'anu dan bermula Al-Quran fil pada law. Ma'an min dan bermula makna Al-Quran adalah berkata qur'i. Qur'i mengumpul qur'i. Mana ada mengumpul. So kumpulkan Al-Quran. Dan buat tolong untuk dapat so kumpulkan Al-Quran. Oh, Umar saya nak pun. Ya, ini daripada Abu Bakar. Tak kan? Wa fi istilah pada istilah al-lafdu manzilun itu lafaz yang diturunkan Nabi dari Nabi Quran. Dan kebetulan dari Nabi kita tengok. Mutabadi. Tak sifat. Kepada yang diturunkan. Mutabadi. Yang dinilai ibadah. Mana ada bermakna? Bitakwilihi, bitilawatihi dengan membacanya Al-Quran. Wasfihi bil karimi. Dan disifatinya Al-Quran bil karimi dengan kemuliaan. Al-Quran lafaz betul dengan Nabi tengok. Yang dah baca gebi fala la Allah Ta'ala. Dan disifatkan Al-Quran lah dengan Al-Karim. Maka akanlah Al-Quranul Karim yang mulia. Apa? Maka menan. Lianna naf'ahu kerana sesungguhnya manfaatnya Al-Quran laisa kasiran itu adalah pendek. Bal akan tetapi amul khalqi itu iaitu mengumumkan segala makhluk jami'ankan segalanya fi dunia wal akhirah. Manfaat Al-Quran umum kepada jin manusia, dunia dan orang akhirat. Ya, aku baca tu ya, mangat tanya. Wa'lam kedua ilmu anal madrasina. Bahawa sungguhnya orang yang membaca pada Al-Quran, urung baca Al-Quran, wa in tabayanat, dan jika menyatakan muratibatuhum martabat mereka fil ilmi pada ilmu, salah satu asnafin itu heboh. Urung baca Al-Quran yang dinisbahkan kepada martabat ilmu. Maksudnya, pada baca Al-Quran ialah mentambah ilmu. Jika kita ilmu Al-Quran, hedro ke bagi. Dan waktu dia baca Al-Quran, mentambah-tambahkan ilmu, pahala kebaikan yang ditambah oleh Allah Ta'ala. Ya, dari Al-Quran ni, dia dah sanggup lah terhadirkan makna dan sanggup lah tertafsirkan makna. Dah. Berarti al-awwalu bermula pertama man musiman iza darasa. Apabila membaca ia ayatan akan Al-Quran, iktasara ala mafi, memadalah ia di atas barang sabit banyak barang minal mangkul daripada mangkul. Pun urun dia baca Al-Quran kakak madak gang begah-begahnya sagai. Lagi tafsir tengok. Oh mono bukan tafsir, memedak dengan sagai. Yang tiada namakan dengan si mukalid kepada ilmu tafsir seperti. Wa qawalul mufassirin dan perkataan mufassirin. Oh, akhirnya buah lain tafsir. Kemudian. Apa? Oh, sebab nuzul dan sebab-sebab nuzul. Oh, suratnya sebab dia betul nyo. Ya. Wal munasabah dan munasabah putra sebab ji. Bukan putra sebab Al-Quran yang betul. Putra sebab ayatnya. Wa aujahul Arab, Arabi dan cara-caranya Arab. Oh, dia kena tanya Arab dan sebagainya. Ya, orang dah baca Al-Quran pun. Wa ma'anil hurufi dan makna huruf. Oh, no kalimah ji, nyo makna, nyo makna yang orang yang baca Al-Quran. Dan martabat pertama. Wal sani dan kedua,
may ya'khudhu, di mana mengambil ia fi wujuhi, pada tata caranya baca istimbatan minha, akan istimbat daripada Al-Quran. Kedua, pada orang yang baca langsung lahir hukum istimbat. Langsung lahir hukum ayat. Namakanlah dengan istimbat. Ini makam kedua. Seperti para imam. Jangan tengok. Wasamalu fikruhu, dan menggunakan ia fikrahu juga, akan fikirannya. Gaidra bimukadarin dengan yang dikadarkan ma atallahu kan barang yang mendatangkan akannya oleh Allah Taala min fahmin, daripada pemahaman. Menggunakan akal dengan berkat ilham dari Allah Taala. Wala staghilu bi aqwali sabiqina, dan tidak berbimbang ia dengan berkaitan ulama-ulama terdahulu. I'timadan, karena berpegang ala kauniha, di atas keadaannya bacaan. Hana gedang bab mufassirin awal kan. Istimbat kera ke. Dah. Okey. I'timadan, karena berpegang ala kauniha, dan atas keadaannya maujudan, itu yang ada fi butunil awra', pada perut awra'un, lembar. Maksudnya atas lang Quran. Sanggup kan istimbat hukum. La makna li zikra, bukan makna bagi mengingatnya. Kau enggak ingat mana betul. Sanggup saya istimbat. Ialah orang kedua. Wasalisu, dan bermula ketiga, orang membaca nisbahkan kepada ilmu. Mayyarat, semua melihat ia jama'akan sekalian baina amraini, antara dua urusan, wa tahalli, dan menguraikan bil wasfaini, dengan dua wasaf. Yang kedua, urang kalian Qurannya adalah sanggup menguraikan dalam antara dua sifat, dan menguraikan segala lafaz dan sebagainya. Wala yaghfa, dan tidak tersembunyi anu musnah bacaan arfa'a asnaf, terangkatlah segala asnafin guna ni karangan-karangan. Kenapa boleh karangan pada orang langsung juga tersirat begitu. Wa min hadza, dan bermula ini ni bukan urang kalian ayo. Wa min hadza, dan bermula ini yang kedua, sanaful jalalain, itulah mengarang, itulah musannif al-jalal al-mahalli wa jalal as-sayuti rahimallahu anhuma ta'ala. Ya lagi ya. Berapa minit naik kan? Lepas tu tafsir si Mayang je. Mana panu tafsir. Kak yang alladhi alfahu, itu sifat bagi tafsir yang dikhususkan baginya. Lembut maknanya ya. Ulfahu. Al-Imam, lagi negelarlah Imam Jalaluddin lah dengan Al-Imam. Pertama mana Imam? Huwa lawatan, bermula dia pada lawah. Muqaddamu, itu orang yang didahulukan. Orang yang itulah ukur. Nakilah Imam. Wa istilah, dan pada istilah man balaga ratibatan, itu semua yang sampai ia akan martabat ahlil fuduli, akan ahli fadilah. Ya benar enggak? So man imam, orang kata terus letak kelebihan. Al-alamah, mana alamah adalah mubalaghatun fil ilmi, iaitu bersangatan pada ilmu, letak ilmu yang adalah al-alamah. Wa ma'nahu, dan bermula makna ialah al-jami'u, itu orang yang mengumpulkan bainal ma'mul, antara ma'kul wa mangkul, dan mangkul. So kan alamah, orang mengumpulkan ma'kul atana lang kiuro idra adrog, dan orang mengumpulkan antara mangkul tagok gunakalkan tagok. Ialah namakan kan ilmu bi'abalaghi wajhid, dengan sebagus-bagus wajah cara. Ya. Jadi mana al-alamah adalah al-jami'u bainal ma'kul wa mangkul bi'abalaghi wajhin. Alang-alang muhakkik dalam gayaan. Orang yang menguatkan. Ini lafaz yang nak bagi dia. Tahqiq, tadqiq, tahqiq. Alang tadqiq elok. Dia muhakkik sampai orang yang kuat. Yang dikuatkanlah namakan dengan tahqiq.
Dan apabila berdapatlah tahqiq sanggup mengagilam gepu tahqiq gepu kuala namakanlah dengan tadqiq. Tahqiq isbatun hukmi bid dalilil. Disebutkan hukum dengan dalil. Namakan dengan tadqiq adalah isbatul hukmi bid dalilil wa isbatul dalili bid dalil ukhra. Disebutkan hukum dengan dalil dan disebutkan dalilnya lah dengan dalil lam yang lain. Namakanlah dengan tadqiq. Lagi yang. Jaga bedeng ni ke hari, no ke pelong no. Dah budah ju. Tu ke hoi jaga sihat dai. Ada tak? Hoi ka? Ha? Ya lo. Lidai aku. Keempat, nyan tahqiq ngan tadqiq. Muhaqqiq urang yang menguatkan, gepu kuat. Benar. Pertama mana muhaqqiq? Maksudnya arti orang yang mendatangkan dengan dalil di atas wajah kebenaran. Apa beri kah? Apa belum pernah? Okay. Betul eh? Macam ni pudang kan? Cak lah untuk bela bak jim. Ya, lagi kan. Ya. So, tema itu Jalaluddin, dua buah Jalal. Lakabun lahu wa ma'nahu zu jalah. Yang lakab bagian uku. Dan berulajar itu lakab bagian uku. Terutama makna Jalaluddin zu jalah yang inilah ketinggian jalal dalam agama Allah Taala. Au majlun ataupun yang ditinggikan, wa mu'azzam yang diagungkan baginya. Kerana bersungguhnya Tunku Jalal lah Sayyidi itu penghulu Adhari dan yang menampakkan segala kaedah-kaedahnya agama dan sebagainya. Sonana Muhammad nandrana. Qaul Ibnu Muhammad, adinan ayahna Ibnu Muhammad. Al-Mahalli dengan fathah ha nisbah bagi mahilah sebuah tempat kabri yang besar. Tempat di Madinah min Madin daripada Madin, Mesir yang masyhurah. Dilahirkan Tunku Muhammad Al-Mahalli pada tahun 700 Tis'ina. Tahun 710 sah. Yang tong yang lahir ke? Tahun 710 sah. Wafia dan diwafatkan sanatan pada tahun samani mi'atin wa arba'ina wa sitina. Iaitu tahun 860 put tahun. 60 put. Umur berikan kan? 7 sukurung sah lahir ni. Wafat 8 6 put. Nah umur ni berarti 75 lahir tahun umur. Nah umur ni 70 lahir tahun. Fa umruhu maka nak gompak ke. Maka bermula umurnya meri nak baca kita. Maka bermula umurnya adalah salasuna wa sab'una itu 70 lahir tahun. Ai pun dah baca tabut dalam lama. 70 lahir tahun umur. Alan Asy-Syafi'i dibangsakan kepada Imam Asy-Syafi'i iaitu Abi Abdullah Muhammad bin Idris. Wa ta'mimi dengan rafa' gataf datu ma fi qauli ma istada ilahi hajatun raghibina. Nah, silam bukan nganjar atau dia makul fi takmili tafsir al-Quran muzakkaru sampai habis. Ya. Hai pada komputer oh. Mambel itu. Wal itimadi ju dengan jar atau data barang disebutkan maksudnya berawat litisari dan memendek ala arjuhin aqwal kena ganataf. Jadi wal itimadi beriji. Demikianlah kaulunya wa i'rabi wa tambih sampai habis. Yang i'rabi wa tambihi yang sampai habis. Wa aragibi sampai habis. Ya mana. Enam dah. Pada kebaya dia. Al-mukhtalifah yang berbeza-beza, maksudnya mutatawah yang berbagai macam, bercabang-cabang. Wa tanwi'ihi dan sama sebenarnya. Min sabatin aujah daripada 7. Maka yang kalanya lah dinamakan dengan qiraah 7. 7 buah cara baca. Kerana maksudnya alasan imam manakala min hisu syakal daripada syakal. Ingat syakal kan? Faqat kal bukhli seperti bukhli wal bukhli. Dan bukhli lam Qur'an dibacakan bihima dengan keduanya bil makna wahidin dengan makna satu. Nak baca bakhli, nak baca bukhli.
Ima daripada manakala min haitsu saya kira makna faqat saja mubah makna fatalaka adama min rabbih kalimatin tak dengan rafa Adam nak pegang Adam lah dengan Adamu nak pegang Adama fatalaka Adama nak pegang Adamu wa nasabain dan nasab kalimat wangsi dan sebaliknya aku dibacakan bihima dengan keduanya aidan. Manakah yang balik-balik segala baca tepat bang Irab. Yang apa lagi wa imma dan manakala min hisu daripada sekira-kira lafaz wal makna wa surah harfun wahidun tu huruf yang satu seumpama tablu kula nafsin wa tatlu qur'a dan dibacakan qur'a bihima dengan keduanya nak baca adik kan tablu tapi nak baca dengan lain dia ba dan ya ba dan ta ni ba dan ta wahidun itu satulah dengan memutuskan nazar daripada segala tulisan. Kalau saya ada kesimpulan juga baik payang tat. Adi mutukar take ke sudah berusaha. Tak kepegang dengan ya. Ada kala nanti ukur sebagian huruf lafaz nyan je kepegang. Nyan ke pemah dia ke wajah sesuai makna dengan lafaz. Ya mana. Wallahu a'lam bissawab.